Mana sweet diorang? Tak nampak pun. Korang cuba tengok saya jumpa siapa? Tada! Welcome back to my channel, guys. Hi guys. Kali ni Kita orang kembali di vlog Aisyah. yes, kali ni kita orang bertiga je. Lagi tiga orang tak boleh nak join. Sebab jauh. So kita buka bertiga. Tapi masalah sekarang ni, sekarang semua tempat fully booked. So jom kita cari tempat ni. So korang sekarang kita orang dekat Indo asli. Kita orang ni adalah pilihan yang sangat-sangat terdesak untuk kita orang buat. Kita orang ambil je apa yang kosong sekarang. Sebab kalau kita orang memilih, ni orang cakap, orang muda jangan memilih sangat, kalau tak melepas. Okay guys, so selesai solat asar, kita nak pergi jalan-jalan tengok group. Okay, kita dah booking tadi Indo asli tu. Sebab kita dah tak ada pilihan dan tak boleh buat pilihan. Makan je apa yang ada. So sekarang kita dekat booth Hana, Tajuddin, Haras. Okay guys, sekarang kita nak review tudung. Yes. Kita orang susah nak review baju, so kita orang review tudung sebelum. So how about the material? The material okay lah. Okay, untuk orang yang gemar pakai tudung shawl, tudung ni susah nak dibentuk. Apa tak corak dia? Printed shawl cantik tau. Cantik. Nampak tak? Korang tengok ni sebenarnya printed shawl tau. Yes. Korang kalau nak pergi cik macam mana nak tengok? Senandung. Kod dia Okay, senandung. ni bawal. Okay, shawl. Tapi still cantik lah. Kalau korang nak cari apa brand dia? Hanami. Macam ni. Ni bawal. Ni asalnya bawal. Oh, masa tu aku. Okay. Ni Hanami kod senandung. Hanami kod senandung. Matching lah dengan saya. Oh, cantik weh. Okay. Okay weh. Cantik lah. Nak tukar tudung. Kau boleh tukar tudung. So sekarang saya dekat BO, kedai kebanggaan kita orang. Sebab di kelas baju kasut semua buku. Longgar. Look at this. Longgar ada 9 tak? Tu size apa? Biar aku tak main-main dulu kalau aku kata aku nak beli. 9. Ada effort nak cari hari ni sebenarnya. Ada effort. So Ais nak pergi bayar, berjaya hasut dia beli kasut. Ni suka. Ni penghasut nombor 1 berjaya. Aku baju apa tak kisah. Aku macam biasa. Hasut dia lemah. Aku tak buat apa-apa ya, aku memang diam je. Dapat kasut yang aku suka. Okay, jom. So korang Isha berjaya dihasut membeli jam. Isha tunjuk sikit. Saya berjaya hasut. Yes. RM19.90. Dah beli kasut, dah beli jam. Tak apa, still ada juga. Okay, so guys, kita orang nak ambil gambar sebenarnya. Tapi korang nampak tak lighting macam mana? Over sangat lighting dia. Video cantik lah. Betul. Kalau ambil gambar dia macam tak nice. Aku rasa macam kita spacing je. Kalau tak ada kamera ni. Warna lipstick pun spacing. Ini je ni. You do tak korang macam ni. Alamak. Ni fotografer. Ni model kita. Yang tu fotografer kita. Betul lah style dia macam-macam. Sekejap lagi dia baring kat lantai. Kecekak. Oi, berangan. Hai korang, so saya dengan Aisyah, kita orang berbuka dekat eskalator. Sebab tak boleh masuk surau padat gila. Kita cek kiblat. Allah, apa dia ni? Wah, aku ni macam ni lah. Mana soalan kau? Sana kan? Wih, dah tak ada alas. Try sekejap kan? Try sikit. Hai korang, so kita nak berbuka. Kita orang makan nasi ayam sambal tomato. Masalah ni kata aku macam nasi sebelum ketiga dah full ni. Aku macam ketiga dalam drama shopping apa? Tak benar.
ada Aicha korang. Aicha. Kita ada apa? Zeus. Ya Allah. So for now sekarang kita nak pergi Zeus. Aku dah tengok muka. Kopi tahun lepas. Bersama. Kita cancel Zeus sebab Zeus ramai. Kita pergi Gigi Coffee. Gigi. Apa? Gigi. Coffee. Lupa lah. Ada lupa juga. Salah. Ha. Apa? Okay, dia bukan salah. Dia kan orang kan lain-lain. Apa yang lain? Lain kau. Kenapa tak salah weh? Kalau korang kau suka. Kalau korang nak lain, korang ada. Apa? Aku tak ada. Sorry lah. Tak, kita buat TikTok. Betul. Oh, aku tekan. Aku macam lupa je aku duduk depan. Lagi. Aku tak mampu ya. Aku dah salah. Kau suka? Kau. Dia pelau tak ni? Apa ikut dia? Hai korang, so kita dah nak balik sebab dah malam. So kita nak end vlog kita kat sini. Sedihnya. Tak tahu lagi 3 bulan. Tolong macam InsyaAllah. cakap lagi 3 Hari bulan. 3 bulan kita orang akan vlog lagi. Ya. Orang InsyaAllah Wi. Dan itu ramai sikit. Ramai sikit lah. Yes, ramai sikit. Korang doakan. Okay. Korang jangan berputus asa dengan kita orang. Reward je banyak kali. Okay, reward je banyak kali. I know kawan-kawan I tengok vlog ni. So I love you guys. Thank you for watching. Bye. Bye. Tutup.